Ada seorang adik ni call saya. Suara dia macam orang yang dah lama pendam rasa. Dia bagi tahu setiap kali dia nak tidur, kaki dia rasa mencucuk-cucuk, nak bangun pun rasa berat. Doktor kata bacaan gula dia tinggi. Saya faham sangat perasaan adik tu. Jadi, saya cadangkanlah dekat adik ni ambil suplemen, dan 3 suplemen ni ramai yang dah cuba. Dan sebab tu juga banyak kali bantu kawal bacaan gula. Yang pertama, Vivix. Vivix ni bukan suplemen yang biasa-biasa tau. Vivix ni dia bantu repair sel, dia kurangkan keradangan, dan paling penting dapat support kesihatan gula dalam darah. Yang kedua, ESP. Bantu untuk stabilkan tenaga, lambatkan penyerapan gula dan bantu rasa kenyang tu lebih lama. So, sesuai sangatlah untuk orang yang asyik-asyik craving nak makanan-makanan manis tu. Kalau awak yang tengah tengok video saya ni dan rasa simptom yang sama macam adik ni tadi, jangan tunggu sampai terlambat. Kita usaha sama-sama. Nak cuba 3 vitamin ni, type diabetes, dan insya-Allah saya akan bantu anda.